Ini bukan tong minyak biasa tau. Ia guna 304 stainless steel. Paling best, nak buat isi air pun boleh. Jangan risau, memang takkan berkarat. Material dia sangat tebal dan padu. Dengar bunyi ni, memang padu. Material tebal begini, guna 10 tahun pun tak ada hal. Kapasiti besar 30 liter. Cukup untuk simpan minyak buat perjalanan jauh. Pemegang yang selesa. Nak angkat guna satu tangan atau dua tangan pun tak sakit. Bila dah isi penuh pun, nak angkat atau pindahkan memang tak rasa beban sangat. Sangat kedap. Bahagian sambungan guna teknik roll welding. Memang rapat dan takkan bocor. Dua-dua ada seal. Lubang tuang dan injap udara. Ada sealing ring. Gerenti tak bocor. Ada pipe tuang kat dalam. Skru je terus boleh tuang minyak dengan lancar. Paling syok, minyak takkan meleleh atau tumpah kat tepi tong. Sesuai sangat untuk korang yang selalu on the road.